Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada malam ni kita bersiaran langsung dalam program dalam satu podcast Fikrah dari Minda ke Masa. Alhamdulillah, seperti biasa sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita pergi lebih panjang lagi perbincangan podcast kita pada malam ini, saya ingin memohon jasa baik anda semua yang menonton secara langsung, kongsikan siaran ini ke seluruh platform sosial media yang ada sekarang ni agar kita boleh kongsikan manfaat dan perbincangan ini kita dapat sebar luaskan di segenap lapisan masyarakat yang kita rasa untuk sampaikan maklumat itu. Baik, sebelum kita mulakan sedikitlah, mungkin dalam dunia yang syarat dengan maklumat ini tidak semuanya membawa kebenaran dan tidak semuanya kebenaran mudah untuk kita fahami. Maka podcast Fikrah ini kita mengambil peranan untuk membuka ruang pemikiran, mengangkat wacana yang jujur dari setiap isu-isu berlandaskan fakta tapi bukan emosi semata-mata. Saya kenalkan bersama dengan kita episod pada kali ini Ustaz Imran Selamat selaku Naib Ketua Dewan Pemuda Ulama, Naib Ketua Dewan Ulama Selangor. Tersasa-sasa Ustaz. Selamat datang Ustaz. Ya, selamat datang. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kita pada malam ni. Kita akan membincangkan tuan-tuan dan puan-puan yang menonton secara langsung satu topik yang berat, sensitif tapi sangat-sangat penting. Topik kita hari ini adalah nyawa dibalas dengan nyawa Ustaz. Ya. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, mungkin saya nak sedikit background kenapa podcast ini diadakan. Pertamanya, antaranya kita dikejutkan, kita semua Malaysia dikejutkan dengan satu insiden tragis yang meruntun, menjentik hati masyarakat Malaysia apabila pemergian seorang anak muda Amirul Hafiz yang dilaporkan meninggal dunia selepas dilanggar seorang pemandu mabuk dalam satu kejadian yang mengejutkan. Video tu semua dah tersebar dah. Memang kita tengok sangat-sangat tragis Ustaz. Peristiwa itu bukan sekadar angka dalam laporan berita, tapi sebuah kehilangan yang nyata, meninggalkan seorang isteri sebagai balu, kehilangan tempat bergantung dan sebuah keluarga yang terpaksa menanggung duka yang tidak digambarkan. Waktu raya pula tu Ustaz Difahamkan kejadian ini secara tiba-tiba meragut nyawa dalam sekelip mata dan seperti banyak kes lain, ia membuka persoalan yang lebih besar lagi. Masyarakat netizen membincangkan macam-macam, profesional dengan rakyat biasa, tentang keselamatan, tanggungjawab dan yang lebih mendalam adalah soal keadilan kepada si balu itu sendiri. Apabila nyawa telah diambil, sama ada sengaja ataupun kecuaian, apakah bentuk keadilan yang sewajar diberikan? Apakah hukuman yang ada pada hari ini benar-benar setimpal dengan kehilangan nyawa yang ada sekarang ni Ustaz? Maka di sini timbullah perbincangan kita pada hari ini, pada malam ini, tentang satu prinsip yang sering disebut-sebut dalam Islam, iaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Adakah ia keras atau sebenarnya satu bentuk keadilan yang melindungi masyarakat? Maka malam ni kita akan kupas Ustaz. Kita tanya banyak soalan. Kejap lagi saya akan tanya Ustaz dengan lebih dalam dan kita minta untuk yang menonton secara langsung tolong kongsi, tolong share podcast kita pada malam ni. Sejauh mana prinsip Islam ini mampu memberi keadilan kepada mangsa, sejauh mana pula keadilan itu diterjemahkan dalam sistem undang-undang sivil hari ini? Apakah ia sekadar hukum ataupun satu bentuk keadilan yang lebih besar maknanya? Baik, kita pergi soalan pembuka bicara Ustaz, pemanas badan. Kalau kita lihat statement-statement kenyataan daripada pemimpin PAS, kebanyakan daripada saya yang memberi dalam isu ni kebanyakan pimpinan PAS. Okay. Ada ketua pemuda PAS Selangor, Ustaz Afnan Hamimi. Dia menyatakan pusat Malaysia. Lepas tu dia kata mesti dibalas dengan hukum mati. PJ Selangor, Dr. Halim Tamuri, dia kenakan ada sedikit pampasan ataupun diet Ustaz. Okey. Lepas tu yang isteri dia sendiri minta nyawa dibalas dengan nyawa. Kita ambil nyawa dibalas dengan nyawa tu, tajuk podcast malam ni adalah daripada mulut balu itu sendiri. So dia sebut masa dekat luar mahkamah kan, nyawa dibalas dengan nyawa. Soalan saya Ustaz, dalam Islam kita sering mendengar prinsip nyawa dibalas dengan nyawa. Boleh tak Ustaz jelaskan secara terperinci apakah maksud sebenar konsep ini dalam kerangka syariah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih pada saudara Iqman dan juga sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian.
kita sering menyebut tentang nyawa dibalas nyawa. Kalau kita tengok dalam filem-filem barat, dia selalu sebut apa? Eye for an eye, kan? Mata balas dengan mata. Sebenarnya dalam Quran disebut tentang hal ini dalam surah Al-Maidah ayat 45. Qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs. Maknanya dalam kitab sebelum Al-Quran telah tercatat, Allah Ta'ala menyatakan bahawa hukum nyawa dibalas dengan nyawa. Anna an-nafsa bin-nafs. Nyawa balas nyawa. Lepas tu wal aina bil ain, mata. Mata dibalas dengan mata. Wal anfa bil anf, hidung. Mencederakan hidung dibalas dengan mencederakan hidung. Wal uzun bil uzun, telinga dibalas dengan telinga. Kamu potong telinga orang, kena potong juga. Okey. Wasin nabisin, hatta gigi. Ya, gigi dibalas dengan gigi. Wal juruha qisas, tiap-tiap luka ada hukum balas. Okay, kalau kita nak bincang ni panjanglah. Ada satu buku yang untuk pembaca bahasa Melayu boleh cari di kedai-kedai buku kalau ada jual lagi lah. Buku ni saya memang buat kelas pengajian dulu. Qanun Jinayah Syariah, yang dikarang oleh bekas Mufti Sabah Haji Said Haji Ibrahim. Buku ni bagus untuk pembaca bahasa Melayu lah. Bagi para asatizah, banyak lagi kitab-kitab di luar sana, kitab-kitab dalam bahasa Arab. Tapi kalau untuk pembaca Malaysia ni, elok cari. Dia ada edisi Jawi dan Rumi. Okey. Jadi kalau nak lebih lanjut berkaitan hukum qisas. Qisas ni apa? Hukuman balas. Kadang-kadang kita tersilap. Kita kata hukum hudud. Hukum hudud dia adalah hukuman yang menjadi hak Allah. Maksudnya macam contoh berzina. Okey, berzina tu Allah Taala sendiri yang menetapkan hukumnya. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Sebatlah penzina perempuan dan lelaki dengan 100 sebatan, dan hukuman tu tak boleh pindah, tak boleh tarik balik. Ya. Begitu juga dengan faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba, hukum potong tangan bagi pencuri. Ya. Potonglah tangan pencuri, ya, setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Yang itu pun pemilik barang dia tidak boleh tarik balik kes. Kalau katakan pemerintah, hakim dah jatuhkan hukuman, mesti potong tangan. Okey, apa beza qisas? Qisas ni dia ada hak manusia. Hakul adami, dia ada hak manusia. Bila kita bincang hukum hudud, itu hak Allah. Yang kita tak boleh pindah, kita tak boleh tarik balik, kita tak boleh maafkan. Masa kata saya barang saya kena curi, rumah saya kena rompak. Okey, bila kes sudah bawa ke mahkamah, diputuskan, saya tidak ada hak untuk saya nak ampunkan perompak, tak boleh. Tapi dalam qisas ni dia ada hak manusia, hak mengampunkan bagi waris mangsa. Baik, saya terjemah dulu ayat tadi. Maksudnya Allah Ta'ala wa katabna alaihim fiha, mana dalam kitab sebelum Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan bahawa ni jawapan bagi orang-orang Yahudi. Anna nafsa bin nafs, bunuh nyawa balas nyawa, ya. Wal aina bin ain, kita butakan mata orang, dibalahkan buta mata kita. Okey. Wal anfa bil an, potong telinga, potong hidung, ya, dibalas dengan hidung. Wal uzun bil uzun, telinga. Macam sebut tadi, wal sin bis sin, gigi, patah gigi, tumbuk orang patah gigi, dibalas. Okey. Wal juruha qisas, dan tiap-tiap luka itu ada hukuman balas. Tetapi Allah Taala sambung ayat tu, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah. Maknanya dia ada hak bagi mangsa, pewaris. Okey, waris kalau katakan yang mati tu suami dia. So isteri tadi boleh maafkan, atau anak dia, waris dia, anak dia boleh maafkan, ataupun dipanggil ashabul furud lah, mereka yang layak terima harta faraid dia. Boleh berunding untuk berbincang. Si tertuduh ni atau si pembunuh lah, si pembunuh ni kita nak maafkan ke kita nak minta diat rampasan. Sebab tu bila undang-undang kita ni bukan undang-undang syariah, maka timbul tadi. Okey, saya pun tak tahu, rupanya ada akta apa yang tuduhan di 300 section kanun keseksaan. Ada, maksudnya orang tu walaupun dia memandu, mabuk, dia bukan bunuh sengaja. Tapi dia boleh kena bala bunuh. Mana dihukum bunuh. Ada. Okey, mandatory lah.
Rupanya dalam peruntukan undang-undang kanun Cuma tak kesusahan jelas. Okey, tak jelas. Jadi kemudian ada yang cadangkan supaya pampasan. Sebenarnya dua-dua tu ada dalam Islam. Okey. Jadi macam nyawa tadi, bila keluarga mangsa si mati memaafkan sebab apa? Contoh macam Ikmal lah. Kalau ayah Ikmal meninggal dunia, kena bunuh. Dia ni adalah tonggak keluarga Dia yang cari nafkah, dia yang cari keperluan keluarga untuk hidup. Meninggal, kena bunuh. Apa yang Ikmal dan keluarga Ikmal kehilangan? Nafkah lah. Nafkah lah. So macam mana nak ganti? Ya. Jadi pembunuh tadi, pembunuh ni dia ganti. Dia tak boleh ganti nyawa. Tapi dia boleh ganti duit. Duit. So hibah. Yang itu adalah perbahasan yang panjang. Nilai 100 ekor unta yang kalau kita bincang tajuk tu panjang lah. Jadi keluarga bila dia maafkan, dia boleh menerima diat. Okey. Macam mana pula kalau tak mati? Sebab tadi ayat tadi dia bukan cakap pasal mati je. Bukan nyawa saja. Dia sebut juga dengan mata. Mata, hidung, telinga, gigi. Sebenarnya dalam kitab jenayah, akam jenayah ni, jari pun sama. Jari patah. Sebab tu ayat dia kata wal juruha qisas. Tiap-tiap luka, tiap-tiap tulang, tiap-tiap pecahan tulang. Orang hentak kita, pecah kita punya tulang bahu. Tiap-tiap kecederaan itu ada hukuman balas dan ada pampasan. Pampasan dia. Okey, jadi kalau kita nak mulakan di situ, maknanya dalam Islam ni bukan saja kita tuntut nyawa, tapi sebenarnya boleh pergi kepada bayaran pampasan nyawa. Baik. Itu saja. Baik, terima kasih Ustaz atas jawapan yang sangat jelas, terang dan tuntas tadi Ustaz. Kita pergi kepada soalan seterusnya adalah soalan keadilan dalam Islam. Nah, kalau kita lihat kebanyakan netizen masyarakat Malaysia memang majoritinya mengamuk, marah. Marah kalau kita tengok komen-komen. Tapi ada pula yang menyokong, pembela pemabuk-pemabuk yang melanggar sini. Sampai saya tengok pada satu kenyataan di sosial media daripada Malaysia Tribune, DAP tidak setuju pemandu mabuk disebabkan kematian dihukum mati. So bila itu pendirian parti dia ke ataupun yang bercakap? Tapi dia cakap DAP lah, nampak macam pendirian peribadi, tapi dia guna nama DAP dia sebagai setiausaha apa benda tak tahulah daripada DAP lah. So dia tidak setujulah pemandu mabuk ni dikenakan hukuman mati kepada pemabuk tu. So soalan saya adalah, ada yang melihat hukuman ni sebagai keras Ustaz, namun Islam menekankan keadilan. Apakah bentuk keadilan yang sebenarnya terkandung dalam pelaksanaan hukum ini Ustaz? Kita nak cerita yang sivil, kanun kesesaan ke yang Quran? Boleh gabung dua-dua. Kalau kita cerita kisas, Allah Subhanahu Wa Taala dia perintah kita laksanakan kisas. Ayat dia, tadi saya sebut surah Al-Maidah ayat 45. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 178, Allah Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Kita dalam musim bulan Syawal kan, bulan Ramadan kita banyak baca ayat apa? Kutiba. Sama juga surah Al-Baqarah ayat 183. 3 betul, 183. Ini 178, muka surat sebelah je. Bunyi dia sama. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam. Siyam, puasa. Kita puasa. Difardukan kepada kamu orang beriman puasa. Yang itu kita buat. Yang ini kutiba alaikumul qisas fil qatla. Mana difardukan kepada kamu, diwajibkan kepada kamu melaksanakan hukum qisas pada kesalahan kes orang yang dibunuh. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. Orang merdeka dengan orang yang merdeka, orang perempuan dengan orang perempuan, hamba dengan hamba, orang perempuan dengan orang perempuan. Kemudian dia ada sebut tentang tadilah memaafkan. Faman ufiya lahu min akhihi syai' fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Jadi bila ada kemaafan daripada keluarga mangsa, maka disuruh pihak yang membunuh tadi atau keluarga dia, so dia seorang nak bayar mungkin tak lah. Sebab tu zaman dulu dia ikut kabilah. Kabilah yang besar, dia nak jaga nama baik keluarga dia, so dia akan bayarkan pampasan bagi pihak puak dia yang bunuh ni. Maka hendaklah dia
yang memaafkan ni minta dengan cara yang patut, ya, maknanya dengan arahan mahkamah. Lepas tu orang yang keluarga pembunuh tadi atau si pembunuh dengan keluarga dia membayarnya, menunaikannya dengan cara yang terbaik. Ya, zalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Allah kata demikianlah adalah keringanan daripada Tuhan kamu dan juga suatu rahmat. Artinya adil lah. So, tapi kalau si keluarga si mati kata dia nak hukum bunuh, kena hukum bunuh. Hukum bunuh juga. Okey. Lepas tu Allah kata faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Sesiapa yang melampau, maknanya dah dapat duit diat, pampasan, ada pula di kalangan ahli keluarga yang tak puas hati ni pergi balas bunuh, pergi bunuh balik. Maka itu adalah berdosa besar. Dosa besar. Kenapa benda ni ditegaskan oleh Nabi SAW? Sebab sebelum daripada khutbah haji yang terakhir Nabi SAW, memang berlaku kes tuntutan darah ni. Bunuh, lepas tu keluarga daripada mangsa bunuh pula. Yang dia bunuh tu kadang-kadang bukan si pembunuh, dia bunuh adik pula. Okey, yang ni pula balas pula bagi sepupu dia, pakcik dia. Jadi lama-lama jadi perang antara dua kabilah yang besar. Dan benda ini ditamatkan sebelum kewafatan Nabi SAW. Jadi kalau tanya tentang keadilan, itulah keadilan yang ada dalam Islam. Yang terlibat saja, yang membunuh saja yang dibalas bunuh. Okey. Lepas tu kalau saya nak lebih lanjut lagi pasal kisah ni, kalau melibatkan luka kan. Ada luka yang saya baca, yang saya belajar, ada luka yang kita tak boleh balas sama. Contohnya? Contohlah macam contoh luka tu dekat dengan mata. Okey. Kalau kita balas dengan pukulan yang sama, takut dia butakan mata orang tu. Dah jadi lain pula. Lain, tak adil. Maka dia akan beri pada diat juga. Pampasan. Pampasan. Okey, contohnya kita hentak jari seseorang dengan hammer, dengan tukul. Okey, pecah, retak. Berapa jari kena? Okey, hakim kalau dia nak kata hukuman qisas, dia kata awak yang kena ni balas balik. Boleh tak dia hentak tangan tu dapat retak yang sama banyak, kena pada semua tulang bahagian yang sama. Kalau tak adil juga. Maka hakim boleh mengarahkan terima pampasan. Dan kalau kita cerita detail ni, saya rasa semua orang akan minta pampasan. Ya, betul. Kalau nak lepas geram kita, aku nak balas. Tapi hari ni kalau macam Ikmal sebagai ejen takaful kan, ada kan luka jari, luka. Ada. Lumayan tak dia punya bayaran? Besar kan? 10,000. Ya, macam mana dia ukur harga tu? Bergantung, saya tak sure. Semua bergantung. Kalau tak ada jari ni, dia menyebabkan dia tak boleh nak buat kerja. Tak boleh buat kerja. So dia ganti agak besar kan? So macam tu lah. Telinga, hidung, ya. Tapi masalahnya bila kita tak terangkan kepada masyarakat tentang keadilan hukuman Islam ni. Okey, kalau kita bawa ke mahkamah kan, katakan hukuman bunuh. Okey? Orang tu digantung. Selesai lah. Macam mana tentang luka? Arwah mak saya pernah dia kena ragut beg tangan. Jadi dia tak lepas kan. Maka dia terseret kat jalan ni dengan motor. Luka. Buat report polis. Tapi saya ingat kes tu tak dapat tangkap lah siapa yang buat. Tapi kalau dapat tangkap pun, adakah mak saya boleh balas kepada si pelaku? Tentu tak. Boleh. Tak ada kisos. Lepas tu macam mana pula pampasan? Yang ni kalau saya pernah tanya seorang peguam, dia kena buat kita kena submit satu lagi file kes. Panjang cerita dia. Jadi dalam Islam hakim akan letak hukuman balas terus. Okay, letak hukuman balas. Lepas tu kita pula hak mangsa, kamu nak kisas atau kamu nak pampasan. Dia akan kira lah. Kalau jari putus, gigi patah, hidung, semua ada harga dia. Baik, terima kasih Ustaz atas jawapan penerangan yang diberikan kepada soalan tadi. Seterusnya kita nak pergi kepada soalan seterusnya adalah perbandingan di antara syariah dan sivil. Kita pernah dulu Presiden PAS membawa RUU 355 ke Parlimen lah untuk mengangkat undang-undang syariah ni ke tempat yang selayaknya lah. Perjalanan ni jauh lama Ustaz, sampai sekarang masih lagi tak dengar apa benda pergerakan dia dekat mana. Bahkan mendapat tentangan daripada
ada yang Muslim tu sendiri, macam-macam alasan lah yang mereka berikan, sedangkan RU35 ni adalah untuk orang Islam saja, tetapi bukan Islam pun sibuk-sibuk nak tahu, nak kecam dengan apa yang dilakukan. Baik, soalan saya Ustaz, bagaimana konsep undang-undang syariah Qisas ini dibandingkan dengan undang-undang sivil hari ini? Ada tak titik pertemuan dari sudut keadilan dan perlindungan masyarakat itu sendiri? Ustaz melihat. Secara jujur saya jawab, tak ada. Tak sama. Tak sama Tapi kalau kita nak sebut tentang Akta 355 ni, sebenarnya kita belum boleh mengangkat undang-undang syariah secara keseluruhan. Macam saya sebut tadi kan, tadi kita bincang ni hukum Qisas. Dia ada hukum hudud. Hukum hudud ni antaranya kesalahan mencuri, sarikah, hirabah, merompak, ya. Lepas tu zina. Okey, minum arak. Apa lagi? Ada 6, satu khilaf. Burah tu khilaf, ada 7 lah. Dia 6 ni yang ada dia sepakat para ulama. Lepas tu dia ada qadiyah maliyah. Tahu tak? Qadayah maliyah. Pertikaian harta. Contohnya kita ada tanah kan? Bertikai sempadan dia. So ni akan bawa pergi pada qadiyah maliyah lah. Contoh kita ada hutang. Okey, orang ni tak bayar hutang. So kita akan bawa pada kes harta, kes mal. Sekarang ni yang kita kata Akta 355 ni dia cover kat mana? Sebab kekeliruan yang berlaku ni lah menyebabkan ada pertikaian sehingga ada pihak-pihak yang boleh saman kerajaan negeri. Macam kes Nick Elin, Iki Putra. Sebab tu kita kena verify balik, walaupun Akta 355 tu dia punca kuasa kepada negeri-negeri, jadual ke-9 dalam perlembagaan untuk melaksanakan undang-undang Islam. Okey, undang-undang berkaitan syariah lah. Sebenarnya nikah kahwin, cerai, lepas tu hadanah, hak penjagaan, dan beberapa ahwal syakhsiah. Kes tu lah macam orang tak puasa, apa lagi? Orang tak sembahyang Jumaat kan. Bila Ikhwan tanya pasal Qisas tadi, sebenarnya dia tak ada dalam ni. Dan RU ni tak ada. Bukan, dia tidak ada bidang kuasa negeri sebenarnya. Sebab tu dia bercabar macam kes liwat. Memang Kelantan dan Terengganu pernah bentang kanun jenayah syariah negeri Terengganu, Kelantan dan Terengganu. Dia masukkan sekali lah potong tangan, sebatan bagi penzina dan sebagainya. Tapi tak semua kesalahan tu adalah berada dalam jadual ke-9, mana Akta 355. Sebab tu mereka boleh bantah. Sebab tu bila Iki Putra bantah kesalahan liwat, akhirnya digugurkan. Tak boleh. Negeri tidak, bila ada Selangor kuasa dah jadi macam tu, maknanya negeri lain pun boleh bantah tak? Siapa-siapa yang kena tuduhan liwat di mahkamah dan dipati bersalah, dia bawa pergi ke mahkamah sivil, di mahkamah persekutuan, boleh bawa ke mahkamah tinggi semua. Dan ada kes dia boleh menang. So negeri tak boleh gubal akta yang berkaitan yang ada kaitan dengan akta kanun kesesaan, penal code. Tak boleh bertindih. Dia tak boleh bertindih. Yang hukum bunuh, macam kita nak bawa potong tangan, ya, apa lagi yang berat lah, hatta rotan pun, rejam, sebatan pun kena tengok juga, sebab dia ada sebatan sivil. Okey, kita nak sebat di mahkamah syariah ni pun, itulah sebab tu dia bila kita nak pindah Akta 355 tu, nak beri kuasa yang lebih, paling-paling kita pergi 100. Sebab apa? Kita nak kesalahan jenayah zina ni, orang berzina boleh dihukum sebat 100 kali. Tapi kalau yang mengakibatkan macam potong tangan, hukum bunuh, dia tak boleh. Dia mesti pergi pada akta pergi pada kanun kesesaan. Jadi bila Ikhwan tanya tu, saya pun tak boleh nak jawab juga. Nak kena orang yang betul-betul ada tahu undang-undang Malaysia, dia tahu sivil dan dia tahu juga syariah. Saya macam mana nak gunakan pada saya, Ikhwan, sebabkan Islam adalah agama bagi persekutuan. Bagi saya, sivil dengan syariah negeri, bidang kuasa negeri ni, semuanya kena ikut roh itu. Sebenarnya Islam sebagai agama bagi perlembagaan. Jadi kalau kita nak laksanakan hukum Qisas,
kita tak namakan kisos pun tak apa. Letaklah nama apa pun. Letaklah nama hukum bunuh mandatory ke apa. Tapi kesnya apa? Kes ni seorang yang mabuk memandu kereta dan langgar orang mati. Mungkin ada komen-komen kita dengar juga orang kata dia tak sengaja. Betul tak? Okey, saya nak beritahu dalam Islam dia ada qatlu amdin, bunuh sengaja. Okey, bunuh sengaja ni saya pegang senjata, saya tembak Ikman. Bam, mati. Sengaja. Saya ada parang, saya ada kapak, saya katuk Ikman, mati. So itu bunuh sengaja dan alat bunuh tu memang boleh mematikan. Kalau saya bergaduh dengan Ikman, bergaduh, saya tumbuk, Ikman tumbuk saya tumbuk balik, kena dekat halkum. Lepas tu Ikman tak boleh bernafas, jatuh, mati. Adakah itu bunuh sengaja? Tak sengaja. Tak sengaja. So dia ada qatlu ghairi amdin ataupun ada istilah qatlul khata', bunuh tersalah. Okey, bunuh tak sengaja. Saya pukul seorang dengan tongkat. Biasanya boleh mati tak? Tak boleh. Tak boleh. Tapi saya ambil tongkat, saya ketuk. Kau ni kenapa nakal sangat? Tum. Mati. So dia kategori bunuh tanpa niat. Dalam sivil lah. Dalam syariah dia panggil qatlu ghairi amdin. Bunuh tak sengaja. Lepas tu dia panggil bunuh tersilap. Qatlul khata'. Tersilap pun ada? Ada. Saya pergi ke hutan berburu. Okey. Saya nampak dekat celah pokok tu ada rusa. Saya pun tembak. Saya pergi tengok ada orang mati. Peluru tu peluru saya. Ini pun dipanggil bunuh tak sengaja atau bunuh tersilap. Okey, yang kemalangan ni macam mana? Ada tak Ikman keluar pada rumah bawa kereta? Sengaja aku bawa kereta hari ni nak langgar orang. Tak ada kan? Jadi bila kita bawa kereta dengan ikut undang-undang, tiba-tiba kita berlaku terlibat dengan kemalangan, langgar orang, mati. Kita lalu kawasan perumahan dengan kelajuan yang tak laju sangat. Pun ada budak lalu. Budak kecil keluar pada rumah tu, keluar rumah kita langgar dia, mati. Jadi itu dipanggil bunuh tak sengaja. Okey. Jadi bunuh tak sengaja ni dia tak boleh kena kisos, dia tak boleh kena hukuman balas bunuh. Dia akan pergi pada diat. Bayaran diat pampasan. Okay, panjanglah cerita. Tetapi macam mana kalau seseorang itu dia melanggar orang? Kalau kita cerita tadi maknanya tak sengaja lah sebab kemalangan kan. Tapi dia minum arak, dia ambil dadah, dia mabuk sengaja. Betul. Jadi dalam Islam konsekuensi dia punya kesinambungan ataupun kesan akibat. Bila kita buat sesuatu sengaja, dia punya apa panggil? Akibat dia. Akibat tu semua sengaja. Orang minum arak tak semayang. Sengaja. Dia kira sengaja lah. Macam mana kalau orang minum arak, lepas tu dia tak semayang Jumaat, lepas tu tak semayang fardu. Orang kata asal kau tak semayang? Alah, aku kan mabuk. Boleh ke? Dia cari satu. Saja kan? Okey. Dia mabuk, dia semayang, tak boleh puasa, tak boleh. Okey, macam mana kalau dia melafazkan talak? Tak boleh lah. Adalah dalam ada khilaf tapi lebih kuat kata jatuh talak. Kalau dia minum arak sengaja, lepas tu dia lafaz talak, aku ceraikan kau. Sengaja. Disah sengaja. Macam macam yang saya tahulah Akta 303 302 ni. Saya tak tahu dia punya detail macam mana, tapi kalau roh dia ialah kenapa dikira bunuh, tuduhan membunuh, ialah sebab dia mabuk tu sengaja. Dia selari lah. Dia selari dengan syariat. Sebab tu saya kata kalau kita betul-betul nak melaksanakan hukuman syariat, jenayah syariah ni, sebenarnya semua pihak, kerajaan, pembangkang, parti politik, ahli agama, JAKIM semua ni, mahkamah jabatan mahkamah syariah negara semua ni kena duduk bincang. Mana yang kita bagi negeri settlekan. Okey, tak sembahyang Jumaat, tak puasa, negeri. Okey, keganasan rumah tangga, pukul isteri, negeri. Okey, lepas tu naikkan Akta 355 tu. Okey, hukuman sebatan yang lebih tinggi, penjara pun lebih lama dan sebagainya, denda pun lebih tinggi. So yang ni negeri cover. Lepas tu yang melibatkan tadi potong tangan, hukum bunuh, kita pindah Akta
atau kita pinda akta yang berkaitan dalam kanun keseksaan. Ikut kesalahan tu apa? Liwat. Sebab tu orang petikai, kalau negeri bidang kuasa dia rendah, hukuman dia pun ringan. Jadi patut liwat ni dibicarakan di peringkat persekutuan. Betul. Tapi konflik dia ialah dalam Islam dia perlu kepada saksi yang adil, hakim tak boleh yang bukan Islam. So banyak benda. Kan? Jadi benda ni kalau cerita panjang. So saya nak cerita, kalau Ikman tanya ada titik pertemuan, bagi saya dia adalah satu jalur yang kabur. Grey area yang perlu dijelaskan. Kalau ada political will, pihak yang memerintah betul-betul nak buat, boleh bincang antara mereka yang terlibat. Baik Ustaz, begitu panjang sekali jawapan yang diberikan. Baik, kita nak pergi kepada soalan seterusnya. Pelaksanaan dalam masyarakat majmuk pula Ustaz. Okey. DAP ni sangat lantang lah memomokkan hukum Islam ni sebagai hukuman yang zalim dan tidak adil. Terlalu banyak lah statement-statement kenyataan yang kita boleh cari sendirilah. Baik. So menyebabkan non-Muslim ni dah takut dah hukum Islam ni macam ni, potong tangan, lepas tu siap mengejek lah kan. Soalannya Ustaz, Malaysia merupakan negara majmuk dalam pelbagai latar belakang agama dan kaum. Sejauh mana prinsip Islam, hukum Islam ini boleh diterjemahkan dalam konteks masyarakat yang pelbagai ni Ustaz? Sebab yang langgar tu pun bukan Islam, yang dilanggar tu orang Islam. So ada macam mana Ustaz? Pertama sekali yang kata tak adil tadi, saya nak tanya balik. Kita kalau laksana hukum potong tangan siapa yang kena potong ni? Betul. Tangan siapa nak kena potong ni? Tangan pencuri, tangan perompak, bukan tangan kawan, bukan orang yang baik. Dan kalau mereka tahu harta mereka terpelihara, saya rasa ramai orang sokong. Ada satu kes berlaku di Taman Melawati, Hulu Kelang. Oh, dekat. Saya ingat lebih 10 tahun dulu lah. Dia kerugian semua lebih kurang 50,000. Kamera hilang, duit dia ada duit dolar dan duit pound sterling. Dia tukar sebab dia nak pergi ke UK, nak pergi ke Amerika Syarikat. Dia dah pencen dah, nak keluar negara. Lepas tu ada kerosakan barang, semua kerugian tu dianggarkan 50,000. Lepas tu pergi panggil report polis datang ambil gambar rumah semua. Saya nak tanya Kemal, kalau dapat tangkap pencuri itu duit tak ada, duit dah habis, duit dah lesap, dah guna, boleh tak dia dapat balik? Tak dapat, tak boleh dah. So adil tak? Tak adil lah. Apa-apa kes sivil, bila ada melibatkan penjara, sebatan, denda atau kedua-dua sekali lah, kawan-kawan. Denda ni bayar kat mana? Denda bayar kat mahkamah. Nak bayar gaji tu, tukang taip semua tu, kerani, hakim semua tu kan. Mangsa dapat apa? Nilai. Sebab itu dalam banyak senario orang malas nak bereport. Terutamanya bila benda tu mengaibkan dia. Contohnya perempuan dirogol. Kalau dia bawa kes tu ke mahkamah, dia dapat apa? Dia dapat malu. Dia tak boleh tuntut mahar misil. Kalau dalam Islam dia boleh tuntut mahar misil. Mahar, kalau seorang nak menikahi dia, berapa dia patut dapat mahar? Dia dapat. Kalau dia cedera ketika dia dirogol, itu tadi wal juruha qisas, tiap-tiap luka itu ada hukuman balas, ada pampasan. Barulah orang rasa berbaloi lah dia nak pergi, dia nak dedahkan diri dia. Aku dirogol. Sebab ada benefit, ada dia dapat. Benda yang dia dapat balik. Sama dengan kes kecurian dan sebagainya. Saya tanya seorang peguam, sebab ada kes kecurian dan sebagainya ni kan, dapat tangkap perompak, dapat tangkap penyamun, pecah rumah ni, macam mana nak dapat dia punya hak dia balik? Dia kena file kes lain. Okey, menuntut. Walaupun penjenayah tu dah masuk ke mahkamah, masuk penjara kan. Dia boleh file kes. So daripada penjara dia akan datang ke mahkamah, dia dibicarakan. Okey, kalau seorang yang banduan tu dalam penjara, dia tak ada kerja, dia pun kata okey, dia mengaku salah. Hakim kata kena bayar. Saya tak kerja yang Arif. Jadi pending lah. Saya tanya peguam ni, dia kata itu macam tu lah tak? Dia kata macam tu memang lah, orang ramai tak nak. Okay, jadi
itulah dilema dia. Jadi bila orang kata tak adil, kan? Hukuman yang sivil ni adil ke? Tak adil pun. Tak adil. Orang kena pukul orang, adakah dia boleh balas balik? Tak boleh. Itu lagi. Kalau dia dilepaskan oleh mahkamah, ya, tertuduh ni pandang pada mangsa dia sengih. Macam tu. Apa kita rasa? Sakit hati kan? Sebagai ayah, anak kita mati kita bunuh. Pembunuh tu lepas, dia pandang kita dia sengih. Apa kita rasa? So undang-undang sivil ni pun tak adil. Kenapa? Bila kita nak kata hukuman syariah tak adil, kita kena tengok juga kamu tak setuju tang mana. Kita ambil satu kes potong tangan. Faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba. Itu nas daripada Quran. Potonglah tangan keduanya, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, pergelangan tangan dia potong setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Saya tanya Ikman, Ikman pakai sandal berapa harga? 100.5. Mahalnya. 100.5 pun kalau orang curi Ikman punya sandal ni, tak boleh potong tangan lagi. Kenapa Ustaz? Mahal tu. Mahal. Dia syarat dia paling minimum harga dia lebih kurang 3 dirham. 300 lebih. Kena 300. Ada pandangan kata dia rubuk dinar, 1/4 dinar. Sekarang ni berapa harga dinar? 4.25 gram emas sekarang ni berapa Itu 700. Itu RM700 bagi 4. Itu paling minimum. Dan ada kaul berdasarkan riwayat ma balagha dinara. Barang kecurian tu mesti capai nilai 1 dinar. Sorry, saya sebut tadi gram. 700 tu gram. 1 gram. 4.25. Cuba kira jap. 4.25. Sekarang turun emas. Kita ambil yang tinggi iaitu 700. RM700. 700 kali 4.25. 4.25. Itu harga dinar. Dekat 3,000. 3,000 lah, 3,000 lah. Ini harga maksimum ni. Kalau barang kecurian mesti dekat 3,000. Kalau kita ambil 1/4, tak kena lah. Tak cakap lah. RM100 kasut. Lepas tu dia tengok juga macam mana orang tu curi. Ikman bawa pergi masjid, letak macam tu. Tak boleh. Barang kecurian yang nak potong tangan ni mesti barang yang tersimpan, yang dijaga. Okey, satu rumah, orang nak masuk rumah biasanya dengan izin tuan rumah. Silakan masuk. Orang tu duduk dekat ruang tamu. Ikman simpan barang dalam bilik, dalam peti berkunci. So dia pecah masuk, ambil, memang layaklah kena potong tangan. Kalau Ikman letak jam yang mahal, harga 3,000 dekat ruang tamu, tempat solat lah kata, tempat solat ke apa kan, kita jemput dia masuk rumah sebagai tetamu. Dia datang raya, ada jam dia ambil. Itu ada kecuaian pemilik barang. Tak boleh potong tangan. Dia pergi pada takzir. Dia pulangkan balik jam. Kalau dia dah jual, dia bayar harganya. Bukan suka-suka potong tangan, Ikman. Dia ada harga barang, nisab berapa harga barang. Lepas tu dia ada keadaan barang. Kecurian itu mesti sempurna. Macam mana barang tu hilang, pencuri itu ada effort daripada mula, daripada luar rumah dia masuk sampai ada niat semualah, sampai barang tu dia ambil. Dalam kes rompakan, rompakan pula, yang tadi ambil curi barang senyap-senyap, yang ini rompakan dia bawa senjata. So dia ancam nyawa, dia ancam keselamatan. Semua. So benda ni disebutkan yuharibuna Allah wa rasulah. Dikira orang ni menentang Allah dan Rasul. Hirabah, kesalahan tu dipanggil hirabah. Keganasan, mencetuskan ketakutan awam. Semua ni di bawah hirabah. So Islam ni dia nak hukum seseorang kesalahan mencuri, rompak, minum arak, apa lagi, zina, semua ni, qazaf, semua dia panggil perincian dia. Tak boleh hukum suka-suka. Kalau kita dituduh sebagai orang yang berzina, gimana? Lepas tu orang yang dituduh tu pula memang kerja dia di tempat-tempat yang tak sesuai lah, kelab malam ke apa ke, yang dikaitkan dengan benda-benda macam tu, rumah urut. So dia tidak, maknanya si orang yang mengqazaf tadi, dia tak boleh kena sebatan. Sebab tu saya nak cerita, masa saya belajar di Yaman dulu, seorang peguam daripada Australia, dia masuk Islam.
Dia datang ke Yaman, dia nak buat dia punya master. So kajian akhir dia perbandingan dengan undang-undang civil di Negara dia, Australia dengan Islam. dekat Yaman tu lah. Habis tu dia masuk Islam. Apa yang Dia masuk Islam menjentik hati dia? sebab dia bandingkan undang-undang civil yang common law of England, sebab British kan, Australia, Malaysia, India ni semua common law, ambil daripada Britain kan. Dia banding tu dengan yang Islam lebih adil. Sebab nak hukum tu sangat teliti. Lebih baik kita melepaskan orang yang tak salah. Betul, itu ayat tu. Daripada kita hukum orang tersalah hukum orang yang tak bersalah. Ya. Kan? Jadi kalau saya nasihat kepada pemimpin-pemimpin politik yang suka cakap mengkritik tentang Syariah, undang-undang syariah, saya minta kamu buat kajian sendiri, dan kamu tengok juga macam mana pelaksanaan hukuman di mahkamah, di dalam penjara tu. Macam mana hukuman sebatan dalam penjara? Oi, dahsyat, lagi kejam. Dia ada rotan yang koyak, dia pecah kan. Dia kena pada kulit, dia tarik, dan berbirat. Orang yang nak disebat ni dalam keadaan telanjang. Pernah tengok video? Pernah. Darah meleleh ni dekat punggung dia. Sebat. Dalam Islam, sebatan itu litakdib, dan benda ni banyaklah. Pukulan itu dibuat pula waliyashhad azabahuma ta'ifatu minal mu'minin. Yang ni pun ada peguam-peguam yang bantah juga. Hendaklah hukuman sebatan tu disaksikan di hadapan sekumpulan orang beriman. Okey, ta'ifah itu ulama ada beza pendapat lah. Ada yang kata 100 orang, kurang lagi 10 orang pun ada. Kan? Sebab itu di Terengganu, dia laksanakan hukuman sebatan dalam kamar mahkamah. Satu kes musahakah, lesbian. Dia 100 orang termasuk wartawan dalam bilik mahkamah. Tak boleh bawa phone, tak boleh ambil gambar. Tak ada mengaibkan mangsa, tapi dia orang kritik juga. Ini mengaibkan pesalah lah apa. Padahal tak ada video, tak ada rakaman apa pun. Okey, dan disebat dalam keadaan berpakaian. Kalau undang-undang civil, tengok dia sebab macam mana. Bogel. Dibawa dalam keadaan telanjang, diikat tangan kaki dia dan dipukul dengan sedih lah. Lepas dia kena sebab, semuanya berbaring menyarap kan. Telanjang semua. Tubuh kering. So ini cara British dulu. Dan even saya nak cakap dulu dalam British punya law lah, Lanun dia buat apa? Lanun? Pirate Lanun. Mati. Dia tangkap, dia dah bunuh, dia gantung mayat dekat pelabuhan. Seorang lalu lalang tengok mayat. Lagi mengaibkan. Tak, kalau nak cerita zalim, tu zalim juga. Lagi dia zalim. Okay, so jadi kalau mereka nak kata sesuatu kepada undang-undang Islam, mereka patut tengok balik undang-undang yang dibuat penjajah ni zalim ke tak? Yang ada sekarang ni. Orang, kalau kita beri pada dia ikut nafsu, kemana satu orang dia rogol keluarga kita lah. Apa hikmah kau cakap? Kalau dapat tangkap, nak bunuh. Padahal dia rogol, keluarga kita masih hidup. So syariat ada hukuman yang setimpal. Kalau orang curi duit kita dan sebagainya, kita kata ini kalau aku dapat tangkap ni, aku rodok perut dia dengan pisau, aku congkil mata dia. Kalau aku bercakap dengan nafsu, kita akan keluar benda-benda macam tu. Benda yang jahat. Aku akan hirih badan dia, aku perah limau, tangkap dia, letak dekat pokok, ikat biar kerengga gigit. Macam-macam orang cakap kan. Itu nafsu. Tapi Islam dia datang daripada hukuman tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nakala minallah. Allah yang boleh cegah macam mana nafsu manusia. Macam tu. Baik. Okay, Ustaz, terima kasih atas jawapan sebentar tadi. Saya pergi soalan terakhir sebelum kita pergi kepada penutup. Saya banyak lagi soalan, tapi kita tengok masa macam panjang ke? Panjang, macam dah nak habis dah. Berapa kita punya peruntukan masa? Peruntukan masa 45 minit. Sekarang dah ke 35 minit. Boleh tu lagi. Boleh lagi. Boleh. 44 minit. Boleh lagi. Apa soalan lagi? Okay, soalannya yang ringkas sikit. Kita nak pergi kepada ibu kepada punca dia adalah Arab, Ustaz. Okey. Kita nak pergi isu dia Arab ni, dan pendekatan kepada dakwah. Okey. Kita lihat sebenarnya kalau dekat parlimen sendiri, DAP ni sangat menyokong arak, dan kalau boleh dia sendiri mengaku dia minum arak dan ni. Dan ikut perasan tak? Dulu isu Oktoberfest dia lah juaranya. Okey, kenapa PRU 15 dia orang tak main isu ni? Sebab nak dekat
PRU. PRU bulan November kan. Dia Oktober November. So Oktober tu dia senyap. Senyap, betul. Dia memang tak ada langsung nak membangga-banggakan arak. So bila kalau kita lihat DAP ni sangat menyokong golongan-golongan peminum arak. Bahkan kalau kita tengok peniaga arak apa semua dia jaga sebagai dia orang menganggap itu adalah undi bagi mereka kan. So bila kes ini berlaku berpunca daripada pemabuk, peminum arak, berpunca daripada arak itu sendiri. Bahkan DAP pun ada yang backup juga benda ni, dan kita nak melihat ada satu di parlimen juga dia kata dia ambil kitab kitab Kristian lah, kitab Cina semua dia baca. Kononnya arak ni satu keperluan kepada agama dia untuk sembah kan, keperluan tu mungkin tafsiran dia lah. Tafsiran dia lah. Dia sampai sanggup, maknanya level menunggang agama, cakap dekat parlimen betapa pentingnya arak kepada bukan Islam. So dia kata hak arak ni hak individu masing-masing. Tapi bila dah berlaku kes kemalangan ni melibatkan orang, nyawa orang kita ni, orang Islam ni yang tak minum arak kan. So soalan saya Ustaz, soalan dia adalah, dalam Islam arak ni jelas diharamkan mudaratnya. Namun dalam konteks masyarakat bukan Islam, apa pendekatan terbaik untuk kita mendidik, mengurangkan kesan negatifnya tanpa menimbulkan ketegangan? Lagi kepada pemimpin DAP ni Ustaz. Saya boleh cakap macam ni kemarin. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang liquor maknanya minuman keras, alkohol tu memang sepakat dia ni minuman keras yang tak boleh dijual secara berleluasa, iaitu memerlukan lesen khas daripada pejabat daerah. Okey. Tapi macam mana dengan peratus minuman yang mana peratus alkohol tu bawah 12%, 8% yang bau arak tu ke? Bukan. Oh, kandungan alkohol dalam minuman. So dalam akta excise apa nama ni? Immigration kan? Akta berkaitan dengan percukaian, minuman yang 8% alkohol bawah daripada itu dikira minuman ringan. Lepas tu mereka tanya, kenapa awak tak nak, orang Islam tak nak minum, kenapa nak sibuk-sibuk? Sebab bagi kita kan, arak tu dia tak kira banyak atau sikit alkohol. Okey, benda yang benda yang haram kalau banyak, sikit pun haram. Ya, benda yang memabukkan semua dikira haram. Al-khamru ma takhamara aql. Benda arak tu adalah benda yang menghilangkan fungsi akal. Memang orang kata minuman bir atau jenama-jenama yang bukan liquor, bukan minuman keras ni, dia punya alkohol dia rendah. Tapi banyak kes juga, kalau Ikman tahu di PBT, kes-kes yang orang minum 5 tin 6 tin mabuk, bergaduh pecah kereta orang. So saya tanya balik, orang ni ini hak individu ke dah melibatkan melibatkan orang lain ni? Betul, itu kita ada kes di Padang Indah, Surau, di mana pagi tu subuh orang nak sembahyang subuh, ada 2 lelaki mabuk depan pintu. Kat Surau? Ya. Dia minum, berdekatan situ ada tempat main snooker. Agaknya lah, lepas tu dia benda dia mabuk, bergaduh-gaduh sampai kat depan surau. Muntah lagi. Allah. Okey, dululah. Kes dah lama dah. Jadi sekarang nak tanya balik, ini individu ke dah melibatkan orang lain? Itu mungkin orang kata alah muntah apa, cuci lah. Nyawa kalau kemalangan, bunuh, mati, cedera, patah, cacat, buta, itu dah bukan melibatkan hak, itu bukan melibatkan peribadi, dah melibatkan orang. Kalau dia duduk kunci pintu, dia minum dalam bilik, dia mabuk, dia sedar pun dalam bilik, atau bolehlah kita kata hak peribadi. Sebab itu kena kawal. Benda ni kena kawal. Walaupun kita kata ada hak orang bukan Islam untuk minum, sebab tu di Kelantan dan Terengganu dia kawal. Bukan Kelantan Terengganu je, kalau kita pergi ke luar negara, macam di Ireland, di mana kan, di Korea, di Korea, kita akan tengok dilarang membawa minuman keras dalam kenderaan awam. Naik public transport, bas tak boleh, kereta api tak boleh, dalam teksi pun tak boleh. Lepas tu dia ada kebenaran minum sampai had waktu dia. Betul. Nampak? So orang yang bukan Islam pun tahu. Bahkan saya baca dalam web dulu, ketua polis di Glasgow,
dan juga apa ni, Datuk Bandar. Dia tidak meluluskan permohonan Oktoberfest pada tahun berapa saya tak ingat. Start pada tahun tu sampai sekarang dah tak dia buat. Sebab apa? Lepas orang minum mabuk ni ramai-ramai, dia orang merusuh. Pecah kereta, pecah apa nama ni, bus stop punya cermin, rosak apa habis semua. vandalism. Tu tak cerita lagi muntah, kencing, kata-kata. So dia orang tak boleh. So orang bukan Islam pun dia tahu benda ni. Betul. Okey, kepada mereka yang menyokong atau menjadi hero kepada arak ni, saya nak tanya balik, apa manfaat arak ni kepada individu dulu? Kepada masyarakat memang tak ada. Jauh tak ada. Tak ada contoh kita kata dengan seorang tu mabuk, minum banyak, dia dapat meraih pingat emas dalam acara minum arak Olimpik. Tak ada. Tak ada. Nak mengharumkan nama negara pun tak ada. Okey. Untuk individu tu sendiri, Apa manfaat? apa manfaat dia? Saya ada satu kawan yang pernah terminum arak. Orang Islam kita lah. Orang Islam, dia berkawan dengan kawan-kawan yang tak berapa jagalah. So dia tertukar gelas. Dia punya gelas air soda, air Coke. lebih kurang lah. Jadi warna kan tertukar. Jadi dia kata dia minum tu, dia kata mula-mula sekali masuk dalam mulut ustaz, dia panas, lepas tu dia tekak kita ni perit. So minuman ni bukan minuman yang sedap pun. Kenapa yang nak minum? Dah lah sakit, minum tu sakit, keras, dia Yelah, perit. nampak orang Korea Sebab tu minum sikit-sikit kan. Mana ada orang minum tunggang tu, dia minum sikit-sikit, habis tambah kan. Sebab minuman tu sebenarnya tak sedap pun. Dan dia telan terus tau. Dia tak kemam rasa. Dia tak macam kita kalau minum jus biar ada feel nikmat dia sedap. Zauk dia kan. Zauk dia. Ini tak. Dia terus telan terus. Dia dan benda tu boleh menghilangkan akal. Kewarasan, cakap mu racau-racau bukan. Apa benefit dia? Jadi saya nak cakap benda ni pun susah. Sebab apa? Kita punya orientasi politik berbeza. Mereka punya pemahaman agama lain, pemahaman dia dari segi nak dapatkan sokongan penyokong pun lain. So kita kena berpegang dengan prinsip Islam lah. Okey, Islam mengharamkan arak. Bukan arak je, innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlam. Allah kait sekali 4. Hanya senya arak. Lepas tu judi. Ni apa, berhala. Nusuk ni dia letakkan benda kat tanah, tegak, sembah, puja, tu nusuk. So bukan patung sajalah, apa-apalah, kayu pokok dia lilitkannya. Allah kaitkan tu, dan Allah kait dengan apa? Azlam, tilik nasib dengan anak panah. Dan apa bentuk tilik nasib. Dua ni telah selesai sejak sebelum hijrah Nabi SAW. Dah tak ada dah. Orang Islam faham dah. Sembah berhala syirik, tilik nasib syirik. Yang mereka tanya soalan ni kan, yas'alunaka 'alal khamri wal maisir. Mereka tanya pada engkau wahai Muhammad tentang hukum arak dengan judi. Dan Allah nak jawab tu Allah kaitkan sekali. Faham tak? Betapa beratnya benda ni. Sama level. Syirik. Ini akidah, yang ni masalah kepada kemasyarakatan. Jadi tidak ada manfaat arak bagi kita orang Islam, memang tidak ada benefit langsung. Tak boleh kita kata, Allah ustaz ni musim, kalau Malaysia lain lah, kami tinggal di Europe ni sejuk, kami kena minum tu nak panaskan badan. Ada benda lain boleh panaskan badan lah, ada heater, ada apa, alasan bakar kayu api kat unggun apa. Dalam rumah orang putih kan ada tempat lubang yang dia bakar kayu kan. So jangan buat alasan lah nak minum, tanggunglah dosa haram. Okay, baik Ustaz, kita tambah lagi satu lah soalan tadi sebelum kita pergi kepada penutup. Saya nak pergi kepada peranan institusi Ustaz. Okey. Golongan mufti-mufti kan. Kalau kita tengok, tak banyak pula mufti yang ada sekarang ni, tak berapa peranan sangat, tak nampak ke hadapan. Tapi kalau isu-isu lain yang melibatkan yang lain, dia ke hadapan. Tapi bila melibatkan sepatutnya isu-isu sebegini, memberikan dakwah ataupun kepada non-Muslim ke apa kan, tapi tidak ke depan. So soalan dia, apakah peranan sebenar institusi agama dan pihak berautoriti lain lagi, mufti lah, dalam mendidik masyarakat mengenai isu seperti arak dan keadilan syariah ni? Adakah ruang penambahbaikan dari sudut penyampaian dan pendekatan dakwah tu sendiri Ustaz? Kalau Ustaz sebagai mufti lah. Saya kira Ustaz mufti lah sekarang. Saya nampak macam ni.
dia tiap-tiap negeri ada bidang kuasa berbeza. Dia punya, tengok juga mufti tu dia sign kontrak tu apa benda dia punya bidang tugas dia. Mufti wilayah. Kebanyakannya yang berkaitan dengan iftak. Iftak ni pengeluaran fatwa. Dan fatwa ni pula pada perkara-perkara yang tidak jelas hukum. Sebab tu banyak mufti bila orang tanya dia, bila orang kata kenapa mufti tak bersuara dalam ni, kenapa mufti? Benda yang dah jelas haram dia tak perlu bersuara. So dia kena pergi pada mana? Penguatkuasaan lah. Okay, contohnya kalau ada orang Islam terlibat dalam pertandingan Ratu Cantik, benda tu sebenarnya jelas haram. Dah jelas haram. Okay, jadi dia kena arahkan jaiz. Macam kes Mufti Selangor tu, Ishak Barong yang apa, Allahyarham rahimahullah, dia arahkan jaiz sebab penguatkuasaan. Pergi tengok. Okay, jadi dia tak perlulah berkeluarkan fatwa bahawa orang Islam haram. Kalau nak cerita banyaklah. Orang Islam wajib solat 5 waktu. Nak keluar, kena sentiasa keluar. Orang Islam wajib berpuasa bulan Ramadan. Ada kes yang orang Islam tak puasa, orang Islam wajib berpuasa bulan Ramadan. Ada orang Islam berzina, orang Islam haram berzina, wala taqrabuz zina. Lepas tu bila riba, orang Islam tak boleh terlibat dengan riba. Allah kata wala taqulur riba. Jadi tu bukan kerja dia sebenarnya. Lepas tu saya tak boleh nak hukum secara general. So kalau untuk dakwah sebenarnya boleh je dia keluar statement, tapi kadang-kadang mungkin mereka ada keterikatan yang kita pun kita tak duduk di kerusi tu, kita tak tahu. Faham. Saya jelaslah mungkin apa yang saya jelaskan, sebab saya tanya soalan yang macam ni sebab kita nampak itu ada isu lain yang mungkin bukan kerja dia nak dia ulas. So kita pun tanyalah, benda lain kau boleh ulas, benda ni tak boleh. So dia benda-benda yang macam tu lah. So di situlah kredibiliti mereka dipertikaikan. Ya, dipertikaikan. Sebab kalau kita tengok yang sebelum-sebelum mufti ni memang dia ada masyarakat macam tak faham sikit terus keluar dah. Okey, ni benda apa? Bayan Linas terus laju betul dia follow apa benda yang masyarakat tak faham kan. Itu antara yang zaman di mana orang melihat institusi mufti tu berfungsi kan sebenarnya. Okey, baik Ustaz, kita pun dah nak masuk 1 jam dah ni Ustaz. Kita pergi kepada penutup. Kesimpulan Ustaz boleh merangkulkan dari segi isu tadi, isu arak, isu mabuk, isu kematian nyawa. Ustaz boleh rangkulkan keseluruhannya yang mungkin Ustaz, pendapat Ustaz sendiri macam mana untuk selesaikan permasalahan ini. Silakan Ustaz sebagai penutup. Sebagai penutup lah, saya punya pandangan benda ni dia pergi pada political will juga. Pihak yang ada kuasa, ya. Saya sangat berharap lah mana mereka yang ada di kerusi kuasa, sepatutnya mereka jangan melihat isu-isu yang berlaku dalam masyarakat ni semata-mata untuk melihat kesan pada undi dia. Contohnya kalau isu ni aku masuk, nanti undi aku hilang. Ya, betul pada ni. Dia takut. Saya rasa itu bukan tujuan rakyat mengundi kamu. Ya, kamu menjadi wakil rakyat, menjadi menteri, menjadi pemimpin kepada semua golongan. Dan di sinilah kita perlu tegaskan tentang kedaulatan undang-undang. Sebab tu dalam isu pemandu mabuk ni kan, dulu banyak berlaku kan, pemandu mabuk langgar orang mati. Tapi kita tak pernah tahu rupanya boleh dakwa macam yang terbaru ni. Sampai dia dihukum, hukuman dia boleh pergi pada hukuman mati. Sebelum ni kita rasa macam seolah bila berlaku je ni boleh lepas. Ada kad OKU lepas. Jadi apa yang saya harapkan ialah undang-undang yang sedia ada ni dikuatkuasakan dengan betul. Sebab ada seorang netizen lah, ya, dia ucap tahniah lah kepada Balu Mangsa yang kes baru ni, dan dia bawa satu kes lain. Contohnya? 3 orang meninggal, dibunuh. Kemalangan. Sama kes dia. Pesalah tu dia di bawah pengaruh dadah. So dia tak waras lah. Ketika melanggar tu, ketika kemalangan. Jadi kenapa yang kes ni nampak berat,
Tapi yang tu boleh dijamin. Persalahannya boleh dijamin. Padahal dia bunuh 3 orang. Ya. Yang ni seorang. Jadi bukan soal resis, tapi dia nak persoalkan. Kenapa? Jadi saya melihat, saya sebagai rakyat biasa lah, dan saya percaya ramai yang menonton ni pun lebih kurang macam saya juga, kita nampak seolahnya undang-undang dalam negara kita ni kalau viral, barulah dapat perhatian. Kalau tak ada. So nak kena viral, nak kena ada video macam tu, memainkan emosi rakyat, takut rakyat mengamuk, takut rakyat bangkit, okeylah kita buat ni. Seolah-olah macam tu. Jadi orang-orang yang berada di kerusi kuasa kena pandang benda ni dengan serius. Sebab benda ni tidak sihat untuk jangka panjang kepada masyarakat. Dan kita biar nampak betul-betul kedaulatan undang-undang tu. Kalau kita cakap rule of law tu, biar betul-betul rule of law lah. Baik. Baik, terima kasih kepada Ustaz Imran kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini. Podcast Fikrah dari masa ke masa, minda ke masa, daripada minda ke masa pada malam ini. Sebagai penutup perbincangan kita pada malam ini, sangat syarat tentang input ilmiah macam-macam ada, mengingatkan kita bahawa keadilan bukan sekadar hukuman, tapi satu amanah untuk memelihara nyawa, maruah dan kesejahteraan masyarakat seluruhnya, Ustaz. Malam ni kita tidak sekadar membincang tentang hukum, tetapi kita membincangkan tentang harga sebuah nilai, sebuah nyawa itu. Di sebalik setiap perbincangan akan ada kisah-kisah seorang manusia, keluarga yang kehilangan. Ada masyarakat yang mengharapkan keadilan ditegakkan dengan penuh hikmah. Isu nyawa dibalas dengan nyawa ni bukan untuk menakutkan sesiapa, tetapi sebenarnya kita untuk mendidik masyarakat bahawa setiap nyawa itu sangat-sangat bernilai dan setiap tindakan itu pasti akan ada orang untuk mempertanggungjawabkan. Kesimpulannya, keadilan dalam Islam yang juga undang-undang bukan sekadar menghukum, tetapi untuk membentuk masyarakat lebih selamat, beradab dan sejahtera. Semoga perbincangan kita pada malam ini, Ustaz, tidak akan terhenti di sini dan menjadi titik mula untuk kita mula berfikir dengan lebih mendalam, memahami dengan lebih adil, menilai dengan penuh tanggungjawab. Dengan itu saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Iqman Ibrahim mengucapkan terima kasih kesudian anda untuk bersama dengan kami. Podcast Fikrah membuka minda, membina kefahaman dari minda ke masa. Assalamualaikum.